Tahukah anda, najis atau berak kamu boleh beritahu banyak informasi. Dan ada 7 jenis najis. Najis jenis 1 dan 2 yang biasanya saiz dia kecil tetapi keras. Jenis 3 dan 4, najis yang biasa. Dan jenis 5, 6, 7 yang biasanya lebih cecair. Contohnya, jika kamu kekurangan minum air atau ada sembelit, biasanya najis kamu akan jenis 1 dan jenis 2. Najis jenis 3 dan 4 adalah najis yang biasa. Najis jenis 5, 6 dan 7 biasanya lebih cair dan berkaitan dengan ciri-birit. Sama ada ciri-birit acute atau ciri-birit kronik. Dan ada banyak punca lah. Punca jangkitan kuman, jangkitan virus atau keradangan usus. Ada banyak punca. Orang sentiasa tanya soalan ini. Doktor, biasanya sepatut membuang najis berapa kali seminggu? Atau setiap hari patut membuang? Atau setiap 2 hari? Atau setiap 3 hari? Jika kamu membuang 1 hari 1 kali, atau 2 hari 1 kali, atau 3 hari 1 kali, ia boleh normal untuk badan kamu kerana setiap orang adalah berlainan. Kecuali ada perubahan dalam tabiat membuang. Bentuk dan warna najis kamu boleh memberitahu banyak benda tentang kesihatan kamu.